Korang perasan tak, dalam belanjawan 2026, perbelanjaan pembangunan kerajaan turun dari 86 bilion ke 81 bilion. Maknanya, kerajaan dah tak ada duit ke? Ramai yang fikir bila bajet pembangunan turun, maksudnya kerajaan tengah pokai. Sebenarnya tak. Tapi ia tanda kerajaan dah mula berjimat sebab hutang negara dah terlalu tinggi. Perbelanjaan pembangunan biasanya dibiayai dengan hutang. Bila kerajaan nak bina jalan, sekolah, hospital, dia bukanlah guna duit simpanan, tapi terbitkan bond kerajaan. Maknanya, kerajaan buat hutang baru dan janji bayar balik dengan faedah. Sebab itu, pembelanjaan pembangunan tahun 2026 ni dikurangkan. Bukanlah sebab kerajaan muflis, tapi sebab nak kawal pinjaman baru. Kalau kita terus berhutang, nisbah hutang kepada KDNK yang sekarang ni pun dah lebih 63%, boleh tembus siling 65%. Bank Dunia pun dah bagi amaran. Katanya kalau Malaysia potong terlalu banyak bajet pembangunan, ekonomi jangka panjang boleh perlahan sebab pelaburan kerajaan jadi kurang. Tapi kalau terus berbelanja tanpa kawalan, defisit akan melebar dan keyakinan pelabur boleh jatuh. Jadi sekarang kerajaan cuba jalan tengah. Untuk seimbangkan semula bajet, kerajaan mula buat beberapa langkah, iaitu menyasarkan semula subsidi seperti petrol, telur, ayam dan sebagainya. Memperkenalkan cukai baharu seperti capital gain tax, menaikkan cukai untuk barang atau perkhidmatan tertentu. Ini semua adalah untuk tambah pendapatan negara. Langkah ini memanglah bukan popular, tapi penting kalau kita nak elak bajet negara terus bocor. Jadi, isunya bukanlah kerajaan tak ada duit, tapi duit nak dipinjam pun dah mahal. Sekarang, kerajaan kena pilih nak kurangkan hutang dan hidup dalam bajet sebenar atau terus berbelanja sampai generasi masa depan yang kena tanggung.